Hari ni kita nak masak resepi yang menarik. Resepi dia, nama dia ikan tenggiri masak asam. Tapi kali ni Kak yang buat style Thai. Jadi ikan tenggiri masak asam style Thai. Thailand lah bang? Ala Thai. Ala Thai. Okay, Kak yang guna ikan tenggiri, nak guna ikan apa pun tak apa. Ikan siakap yang seekor tu pun boleh, ikan bawal pun boleh. Kak yang nak masuk garam. Okey. Kalau nak bubur garam kunyit pun boleh, tapi Kak yang lebih suka bubur garam. Bubur sebut lada sula. Lepas tu Kak yang salutkan sedikit dengan tepung jagung. Jadi nanti kan dia akan dia garing kat luar, dalam dia masih lembut semua tu. Dia tak adalah nanti kejung ke macam tu kan. Tapi janganlah tebal sangat, nipis je. Ala-ala je tu. Kalau nak tepung kanji pun boleh. Sekadarnya je. Kalau nak buat kunyit, lepas tu bubur tepung pun boleh. So kita gaulkan nipis. Nanti kita akan goreng. Garing-garing, biar garing dekat luar. Dalam dia tak adalah kering. Sebab kalau terlebih masak, nanti dia kering kat dalam. Betul. Tak best, dia keras. Kadang-kadang bila kita makan lauk kuah dah sedap, tapi ikan dia tak ada rasa. Okey, macam tu. Lagi satu, pastikan ikan ni betul-betul kering. Langkah seterusnya Kak Yan. Okey, minyak Kak Yan selalu nak tersasul. Okey, minyak dah panas, kita goreng dulu. Lepas ni kita kirakan dia punya bahan-bahan nak buat sambal. Nak buat asam je bang. Ni goreng sampai masak lah. Garing lah. Masak asam ni kalau kita famous kan sebelah utara. Ya betul. Tapi yang ni kita nak buat style Siam. Betul. Senang cakap. Okay, ikan tengah goreng. Sambil tu kita nak tumbuk bahan-bahan dia nak tumis. Simple sangat. Resepi ni memang simple. Okay, dia gunakan bawang putih. Tapi bawang putih ni kan kena banyak sikit. 2, 4, 6, 8. Kalau kecil-kecil ni buat 10, 11. Kalau besar-besar tu 8 cukup lah. So kita tumbuk bawang putih ni dulu. Dia kan kaedahnya jangan tumbuk ala-ala pecah. Sebab kita nakkan tekstur dia kasar-kasar. Bila dia kena tumis nanti dia cepat garing. Okay, kita gunakan cili padi merah ni macam tu. Sebab kita nak balancekan rasa air asam dia bang. Buatlah 2, nak jadikan dia banyak. Cabai merah. Kemudian kita tumbuk kasar-kasar. Asal kadar dia pecah-pecah. Okey, ini dia tips Kak Yan untuk kali ini. Follow kan Kak Yan punya tips. Okey, kalau selalu kat kedai, kita hempuk dengan pisau parang tu pun boleh lah. Itu sebabnya dia hempuk tu, sebab dia tak nak hancur sangat. Okey, lepas tu kita ambil akar ketumbar. Ini pun kita hempuk sekadar. Kadarnya. Sekadar dia punya jiran. Macam tu. Dah cukup. Kita tunggu ikan garing. Lepas tu kita tumis. Macam manalah rupanya masak asam ala Thai ni. Dia sebelah dah garing. Cantik kan? Tu dia. Rangup dekat luar, dalam masih juicy. Sekali lagi kita angkat. Kita boleh tumis. Ini sesuai untuk masak hari-hari. Okey, minyak lebihan goreng ikan tadi. Kita keluarkan, tinggalkan sikit lah. Macam dalam 5-6 sudu besar. Kita tumis bahan-bahan yang kita tumbuk kasar tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, yang ni dia tak pakai bawang merah tau. Memang bawang putih aja. Okey, kita kacau. Dia ada garing sikit. Sedap dah bau dia bang. Betul. Bawang putih kena banyak, bawang merah tak payah. Sampai dia garing ke? Sampai keluar Bau. bau bawang putih, cili merah tu, tak payahlah sampai garing sangat. Tengok sebab minyak dia pun dah macam colour merah kan, macam tu. Kita masukkan cili kering. Oh, cili kering pun pakai juga. Jadi kan kombinasi dua cili ni yang menyedapkan. Sedap. Tapi bila goreng ada cili kering ni jangan lama sangat ya. Takut nanti dia pahit. Betul. Nak bagi dia keluarkan rasa je. Tapi kan bila bubur dua cili kasar-kasar macam ni, nampak selera kan? Betul. Okay, kita masukkan air. Kita kiranya kuah dia tak adalah banyak sangat, tak adalah. Dah. Sorry. Okay, kuah dia tak adalah banyak sangat, tak adalah kurang sangat macam tu. Kadar Macam ni kan biar dia tenggelam, kita tunggu dia mendidih baru boleh masukkan benda lain. bahan lain nak bagi dia betul-betul keluarkan dia punya rasa. Bersatu hati. Ya. Okay, dah mendidih macam ni, kita masukkan air asam. Dah namanya masak asam, kenalah Air asam. air asam ada. Dalam kad yang satu sedu besar, masukkan dalam air. Biar keluar rasa asam tu, Yang penting. campur dengan Pedas-pedas tadi. pedas-pedas tu. Dan jangan lupa, sos ikan pun kena lebih. Nah, namanya siam. Bukan siam sebab lauk ni perlu lebih air asam dan juga sos ikan. Okey. Okey, nak manis dia, kita bubuh. Inilah gula, apa dia panggil kat apa dah lupa lah. Gula yang orang Thailand punya lah. Ni kakak yang bagi. Kakak saya pergi Padang Besar kan, baru ni sibuk orang semua nak pergi. Dia pun nak pergi. Betul. Lepas tu dia beli kalau ni nasi dia beli. Okey, kita tunggu semuanya Kalau mendidih. gula ni ganti dengan gula lain boleh ke Kak? Boleh brown sugar. Tapi dah ada tu kan, memang ngam lah sebab dia bahan-bahan ni bila dia ngam satu-satu tu dia akan jadi rasa dia Sedap. barulah betul ala Siam. Thai. Tengok dia dah mendidih. Semua bahan-bahan tu dah keluarkan rasa-rasa dia. Kita kalau boleh kita tutuplah api. Kita tak nak yang air dia steam ni ada sebab kita nak ikan tu kekal garing. Alright. Kak nak rasa lah. Mestilah rasa dia satu yang Unik. dia bukan masak Thai ke apa tau. Dia lain. Dia gula asam lah kiranya orang Thai punya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bang. Pedas sikit lah. Pedas sebab lebih cili. Pedas lah tapi masam dia keluar dengan diseimbangkan dengan rasa sos ikan. Okay, sedap. Okay, kita masukkan ikan. Kalau rasa ikan tu nak lembut, masuklah masa tengah mendidih tadi. Kalau kita apa? Kalau kita goreng separuh masak, Masuk setengah. masuk setengah tadi. Okay, masukkan semua ikan. Wah, sedapnya. Kalau ikan siakap seekor ni pun sedap buat masak macam ni. Betul. Okay, last sekali. Ya, kita ambil daun ketumbar ni kita letak-letaklah macam Taburkan. tu. Jadikan lagilah cantik dan menyelerakan. Tak payah potong halus. Dah siap dah bang. Alhamdulillah. Kita nak hidangkan ikan tenggiri masak asam ala Thai. Ala Thai. Okey. Dia memang berkuah ya. Sedapnya. Rupa bau dia. Bau dia. Ini makan memang berpeluh dahi. Sebab rasa pedas daripada cili kering dan juga cili padi merah. Yang paling best, kita boleh hirup kuah dia. Macam tu. Sedapnya. Kena cuba tau resepi ni. Okay, dah siap dah. Resepi mudah hari ini. Resepi hari-hari. Nak masak hari-hari. Selalu ikan tenggiri selalu masak sambal. Kari, asam pedas. Kali ni kita buat gulai asam ala Thai. Terima kasih tonton video Kak Yan. Yang baru masuk, subscribe lah. Banyak lagi video menarik yang kita boleh jadikan rujukan nak masak hari-hari. Okey, terima kasih dan kita jumpa lagi di video dalam episod yang akan datang. Bye!